Assalamualaikum. Okey, bagi anda yang pernah membuat rawatan dengan saya, sama ada rawatan secara bersemuka ataupun jarak jauh ke, biasanya saya akan suruh istighfar. Sepanjang rawatan berlangsung tu saya akan suruh pesakit untuk istighfar. Kenapa saya suruh istighfar? Okey, sebab salah satu daripada punca masalah ataupun punca penyakit yang kita alami ni adalah disebabkan daripada dosa-dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita tak perasan ada perkara-perkara yang kita buat yang mengundang dosa, jadi Allah turunkan penyakit. Jadi bila kita istighfar tu kita nak mohon ampun lah pada Allah. Mudah-mudahan ada istighfar kita tu yang Allah terima, sekaligus Allah angkat sekali penyakit kita, sebab Allah dah ampunkan kita. Sebab tu saya suruh istighfar sepanjang rawatan tu. Tapi kalau yang tak datang rawatan tu pun, yang tak buat rawatan pun, kita memang digalakkan untuk istighfar lah dekat rumah tu. Kuatlah sekurang-kurangnya 100 kali pagi ke 100 kali malam ke, setiap kali lepas subuh dan maghrib. Kalau boleh buat lebih banyak, lebih baguslah. Dan insyaAllah bila kita istighfar tu, istighfar dengan sungguh-sungguh lah, bukan sekadar kita istighfar banyak-banyak tapi sekadar di bibir, di mulut saja. Padahal hati kita tak betul-betul minta keampunan kepada Allah. Jadi insyaAllah kita amalkan istighfar setiap hari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan untuk memohon keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan mengangkat segala masalah dan penyakit yang kita alami.